Okey, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Kemah Putra. So hari ni aku kat Teluk Intan ni, tengah cas kereta EV aku ni, Proton Emas ni, dengan charger Power B 11 kW AC dekat Tanjong Seafood. Ni adalah satu-satu charger dekat yang ada kat Teluk Intan lah. So korang kena download dan install app Power B lah. Dan charger ni memang 22 kW. Charger ni support 22 kW. Dan sekarang ni kereta aku boleh dapat dalam 98 kW lah. Sekarang 93%, lagi setengah jam, 37 minit lagi nak full. Ok, so aku dah 2 kali charge kat sini. So harga dia pun agak ok lah. Lebih kurang anggaran dalam 1 kW RM1 anggaran. So kat sini senang. Kalau korang datang sini, kalau korang tidur dekat hotel Rivertel ataupun Angsoka, itu Angsoka, korang boleh jalan kaki ya. Sebab dekat Teluk Intan ni tak ada charger yang banyak. Memang tak ada pun, kecuali dekat sini ya. So kalau korang tidur kat hotel ni, korang bolehlah tinggal kereta, jalan kaki. Macam tadi subuh aku pergi masjid, balik aku nak singgah tengok ada kereta. So kereta ni Nissan Leaf lah, dia tengah cas. So aku suspect memang ada orang yang duduk hotel lah, sebab tak ada orang pun. So aku balik hotel kejap, lepas tu aku check balik dalam setengah jam. Lepas tu dia dah ambil lah kereta dia. So korang kena check lah dekat app charger tu available ke tak. So bila available, boleh lah korang ni. So ni charger dia Power B. So ni lah salah satu dengan charger kat Teluk Intan ni. Yang tempat lain memang tak ada lah. So ni untuk tip-tip korang datang ke Teluk Intan lah. Sebab area sini lebih kurang radius dalam 30 km, 40 memang tak ada charger langsung. So memang kat sini lah yang ada. So okay, itu je lah aku nak share. So yang ni 22 kW, tak ada masalah lah untuk kereta korang yang untuk charge kita punya AC charger lah. So itu saja tip aku nak tunjuk ni. Dia tepi jalan besar ni je, Jalan Cangkat Jong ni. Depan tu ada Lotus, tempat makan stesen minyak. Tempat makan aku rasa kat Lotus tu ada, kena jalan kaki lah, jauh lah juga. Ni je. Tu ada Lotus, ada McD. Boleh lah jalan kaki lebih kurang dalam 100 meter ada. So tu Hotel Angsoka, ni Rivertel. Okay, itu saja aku nak share. So kereta aku dalam 40 minit lagi dan aku akan datang balik lah kemudian. Okay, itu saja. Assalamualaikum.